Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersiaran secara langsung, Influencer Japan edisi khas sempena Hari Bapa. Kita bawakan dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bersama dengan tetamu istimewa. Nak tahu siapa? Jom ikut saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersiaran secara langsung pada hari ini di Influencer Japan edisi khas kita bawakan sempena Hari Bapa. Jadi kita ada tetamu yang agak istimewa pada hari ini iaitu DCP Datuk Muhammad Azani Omar, Timbalan Kota Polis Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, Cik Azizi. Okey, jadi sebelum kita mulakan segmen kita pada hari ini, boleh tak kita nak minta Datuk untuk perkenalkan diri Datuk terlebih dahulu sedikit untuk kita sesuai kenal dengan penonton kita Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya DCP Muhammad Azani bin Omar, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, dibesarkan di Pasir Mas, Kelantan, suami dan bapa kepada 5 orang anak dan telah berkhidmat dalam PDRM selama lebih kurang 27 tahun. Formasi pertama sebagai Pelatun Komander di Batalion 9 PGA Terengganu dan seterusnya saya telah diserapkan ke Unit Tindak Khas Bukit Aman Kuala Lumpur. Dan selepas tu lebih kurang tahun 2015 saya telah bertukar ke Istana Negara sebagai PSO bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-14. Selepas tu pada tahun 2017 saya telah balik ke formasi asal saya, Unit Tindak Khas Bukit Aman, dan seterusnya tahun 2019 saya telah bertukar balik ke Istana Negara sebagai Ketua Pegawai Keselamatan sehinggalah tahun 2025 saya di Istana Negara dan seterusnya saya ke IPKKL sampai sekarang lah. Itu boleh kita katakan sedikit tambahkan tentang Datuk lah. Itu katakan pengalaman yang sangat luas tu Datuk dalam dunia PDRM Datuk. Jadi kalau kita katakan tadi pengalaman Datuk agak luas Datuk dalam dunia polis ni. Kita katakan Datuk pernah jadi pengiring kepada Yang Tuan Agong. Datuk juga pernah masuk PGA tadi UTK Datuk dan sebagainya. Jadi Datuk kita nak tanya soalan khas sikit Datuk boleh. Jadinya biasa ni dalam anggota PDRM Datuk kita ada katakan sesuatu yang kita panggil call sign Datuk. Setiap orang ada call sign yang tersendiri. Call sign. Okey, jadi macam Datuk ni difahamkan Datuknya call sign kita katakan Aimar Datuk. Jadi boleh tak Datuk sharekan apa yang menarik di sebalik call sign Datuk? Sebenarnya tak ada apa yang menarik tentang call sign saya ni. Cuma selepas melaporkan diri sebagai pegawai unit tindak khas ni, perkara pertama yang kita perlu siapkan adalah call sign. Ini arahan daripada pegawai atasan lah. Setiap operatif kena cari call sign masing-masing untuk digunakan dalam operasi. So macam-macam bersih lah kan. Ada yang mengambil nama gelaran-gelaran tertentu ataupun hero-hero dalam movie-movie. So saya punya pendekatan saya lebih kepada pakai satu nama yang dekat dengan saya sendiri kan, diri saya sendiri. So saya ambil daripada singkatan nama saya Muhammad Azani bin Omar, saya singkatkan, combine, jadilah Aimar. Okey. Dia bukan nama pemain bola Pablo Aimar ke bukan? Ada kaitan juga dengan Pablo Aimar. Ada kaitan juga sebab Pablo Aimar ni first saya tengok dia main bola. Saya tertarik dengan nama dia. Saya cakap, dia ni nama macam ada unsur-unsur Arab sikit kan, Aimar, tapi dia Argentina. Dan seorang player yang versatile lah kan, player bola Argentina yang versatile. Ada kaitan jugalah. Okey, faham. Okey Datuk, kita tahu sebagai Timbalan Ketua Polis Datuk, katakan satu tugasan yang mencabar Datuk Datuk kena jaga beratus ribu orang di Kuala Lumpur ni, ramai Datuk kan. Di samping orang kata berkhidmat bersama dengan kita punya Datuk KP kita kan. Jadinya karakter Datuk ni biasanya polis ni mesti kita kata seorang yang tegas, berintegriti ketika menjaga amanah Datuk. Jadi kita nak tahu bila balik rumah ni Datuk. Okey, kita ada keluarga pula, kita lain kan. Jadi macam mana Datuk ni bertukar topi lah orang kata kan, daripada jadi seorang komandan tegas kat luar tadi tu, kat rumah jadi suami ataupun ayah yang penyayang.
Sebenarnya macam ni, perkhidmatan saya ni banyak dalam UTK, unit tindak khas. Dan sebelum ni, seperti yang saya cakap sebelum ni, saya dalam PGA, masukkan KKAM. So, di sana kita diterapkan dengan nilai taktikal dan kerahsiaan. Sebelum saya kahwin lagi pun, kita dah selalu terlibat dengan operasi-operasi yang menekankan kerahsiaan lah. So, untuk makluman Cik Hafizi, saya tak pernah bawa balik uniform kat rumah. Okey. Jarang sangat saya bersiap daripada rumah dan saya terus datang kerja. Memang saya tak pernah bawa balik uniform kat rumah. So, bila terbawa-bawa sampai sekarang, maknanya apabila saya dah habis kerja, habis tugas, what happen in office, stay in office. And then dia macam ada butang auto mode. Okay. Kita tekan je, terus bertukar daripada seorang pegawai polis, terus jadi sebagai seorang suami dan bapa kepada anak-anak. Itu aja. Di mana Datuk kita kena tekankan work-life balance Datuk. Ya. Dalam kehidupan kita kita kena separate kerja-kerja, Kerja-kerja, di rumah. rumah-rumah. Okey. Okey Datuk, minta maaf Datuk. Ini dengan izin Datuk lah, kita sebab takut akan tekan soalan yang agak sensitif Datuk. Kita kata kebanyakan masyarakat ni dia macam ada stigma sikit Datuk tentang anggota polis ni. Dia kata kan, anggota polis ni yang kata tangkap penyayang, kawal kerusuhan kan, duduk balai report, nampak kata macam kerja senang orang kata kan. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak, orang kata realitinya satu benda yang mencabar kan. Jadi sebagai Datuk sendiri, saya rasa pun Datuk tak terlepas lah orang kata daripada kata kerja-kerja arahan ad hoc Datuk. Kan? Jadinya macam mana Datuk, macam kita kata tadi lah, nak menjaga kata kestabilan antara keluarga dan juga kejayaan Datuk kan. Benar tak Datuk rasa macam kata sebersalah lah, macam dengan sama keluarga ni tengah ada momen penting nak celebrate birthday apa sebagainya, tiba-tiba dapat panggilan tugasan ad hoc, macam mana Datuk? Okay, sebenarnya rasa bersalah tu tetap ada lah kan, kita sebagai orang manusia biasa ni. Lebih-lebih lagi bila kita terlepas momen-momen yang penting dalam kehidupan anak-anak dan isteri kita lah kan. So apa yang boleh saya buat, selalunya kita akan bagi contohnya waktu kita bersama dengan mereka tu, kita bagi quality time lah. Quality time, spending time yang berkualiti lah dengan mereka. Dan of course lah kita sebenarnya tak dapat orang kata ganti kan, momen-momen yang terlepas tu kita tak dapat ganti, tapi dengan rasanya dengan orang kata kasih sayang dan penghargaan yang berterusan, insya-Allah lah, saya rasa kita dapat menembus lah sedikit sebanyak masa-masa yang terlepas dengan dia orang lah. Jadi Datuk, kita katakan yalah, bila Datuk banyak kata masa di lapangan ni kan, jadi di rumah tu orang kata mungkin tanggungjawab tu digelas oleh isteri orang kata kan. Jadi ada katakan anak-anak ketua polis ni dia extra disiplin sikit sebab bapa dia polis orang kata kan, kat rumah ayah dia garang orang kata. Jadi Datuk boleh kongsikan sikit tips lah Datuk, macam mana Datuk dengan pasangan ni mendidik anak-anak daripada segi disiplin supaya orang kata dari segi komunikasi anak-anak tu tetap menjaga keselamatan dan sebagainya. Okey, untuk didikan untuk anak-anak ni sebenarnya tak semua disiplin polis tu kita boleh terapkan di rumah. Betul tak? Tapi yang bagi saya, apa yang saya terapkan di rumah, biasanya kita ada peraturan-peraturan tu mestilah ya, kita ada peraturan-peraturan tertentu yang kita terapkan untuk anak-anak untuk mendisiplinkan mereka. So yang lebih penting bagi saya sebenarnya kita kena menjadi contoh dan teladan yang baik pada mereka. Ada beza tak Datuk pada pandangan Datuk lah, orang kata cara mungkin lah kalau Datuk pernah dengar cerita ke didikkan anak-anak polis dulu dengan anak sekarang? Oh, sebenarnya bukan setakat polis saja kan. Didikan anak-anak polis ataupun lain-lain kejaya pun sebenarnya kalau nak dibandingkan dahulu dengan sekarang ni memang berbeza lah kan. Even anak-anak polis pun sama juga pendedahan mereka kepada sekarang ni. Contohnya kita kata cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ni, media sosial dengan gadget lah kan. Macam dulu mungkin ibu bapa dulu dia lebih kepada ketegasan mereka tu, mungkin konsep yang berbeza dengan sekarang kan. Sekarang ni mungkin kita dalam tegas tu pun kita nak kena ambil kira juga lain-lainnya, orang kata Gen Z punya kehendak sekarang ni kan. Kita tak boleh nak buat apa lah, kadang-kadang kita kena ikut peredaran semasa ni kan. Tegasan kita tu mungkin skop yang berbeza sikit daripada kalau nak dibandingkan dengan dahulu punya ni lah. Sebab nama Somat Datuk dia kata itulah dunia dah berubah, teknologi kan. Ya, teknologi. Benda yang kita nak kena tackle lah tu
Okey Datuk, tadi Datuk kata yalah untuk membahagiakan keluarga dan sebagainya, Datuk akan cari masa dan peluang untuk spend quality time dengan mereka tu. Jadi boleh tak Datuk ceritakan sikit macam mana quality time tu? Macam saya, kita sebenarnya ada hobi. And then saya ni sebenarnya tak banyak hobi. Kalau sukan pun saya berlari je lah. Berlari. So kadang-kadang masa-masa tertentu saya akan ajak anak-anak bersama-sama lah berlari, pergi ke taman-taman permainan dan buat aktiviti-aktiviti yang riadah lah, riadah ringan bersama anak-anak dan isteri. Kadang-kadang tu bawa dia orang bercuti lah, short vacation lah. Macam tu je lah. Datuk join marathon ke Datuk? Macam mana? Marathon ada juga. Ada jugalah. Ada juga. Dan satu lagi sukan yang saya selalu libat bukan combat sport lah, Muay Thai. Saya pun kadang-kadang bawa juga anak-anak untuk join latihan lah. Kita di IPK ni kita ada satu Muay Thai gym. Siapa sangka nampak Timbalan Ketua Polis kita ni minat Muay Thai punya. Dia kata kan. Okay, jadi Datuk, kita kalau apa nak tanya je lah Datuk. Macam Datuk ni kiranya macam dibesarkan ni background yang mempunyai keluarga anggota polis ke, ayah dan sebagainya ada ke? Tak ada. Tak ada. Jadi Jadi kalau saya first anggota polis yang pertama dan keluarga. first man lah dalam First. family saya yang join PDRM. Okey. Jadi biasanya kalau kita katakan yang jadi polis ni biasa macam itulah yang ada influence kepada ayah, datuk dan sebagainya. Macam Datuk ni tak ada kan? Tapi Tak apa ada. yang menyebabkan Datuk rasa berminat? Mungkin salah satunya kita kan selalu tengok movie kan. Okey. Movie. Sebab banyak ke movie Hong Kong ataupun Hollywood ni hero dia tu polis. Okey. Banyak hero-hero yang polis lah kan. Faham. So macam dulu Jackie Chan punya movie tu Police Story. Police Story kan. Pun mungkin salah satu yang influence saya untuk Faham. join PDRM. Masa syuting kat Malaysia tu kita tengok kan. Ya. Jadi seronok Datuk lah. Ya, betul. Okey, tadi Datuk ada kongsikan sedikit mengenai kata aktiviti-aktiviti masa lapang yang Datuk apa suka buat lah. Antaranya tadi lari maraton, dan juga Datuk ada katakan yang Datuk terlibat dengan sukan Muay Thai Datuk kan. Okey. Kita menarik ni, kita nak tahu Datuk, kenapa Muay Thai tu Datuk? Muay Thai ni satu combat sport lah. Combat sport yang simple. Bagi saya memang simple. Latihan dia ni tidak melibatkan orang kata pergerakan-pergerakan yang kompleks lah. Contohnya kalau setengah-setengah seniman pertahanan diri yang lain tu, kita perlu ada dia punya stage tali pinggang ataupun apa sebagainya lah. So Muay Thai ni dia lebih kepada kekuatan dan ketahanan fizikal. So siapa-siapa yang rasa fit boleh join. Pendedahan ni saya bagi kepada anak-anak saya tu sebab saya perhatikan sekarang ni anak-anak zaman sekarang ni dia punya ketahanan fizikal tu dia tak kuat. Dia lebih kepada banyakkan habiskan masa dengan telefon, Gadget tu lah. gadget, perak di rumah kan. So saya rasa dia punya tahap lasak dia tu, agile dia tu makin hari makin berkurang kan. So saya kadang-kadang tu saya bawa lah anak-anak saya tu kan untuk belajar basic-basic Muay Thai lah, untuk pendedahan kepada dia ni. At least dia boleh orang kata mengurangkan sikit masa dia dengan gadget ni lah. Jadi memang Datuk bawa dia tu memang dia orang sendiri minat lah benda tu, Ada juga, ada yang berminat, ada yang kita tapi kita kena paksa lah kadang-kadang. Sekarang ni kebanyakan hobi ataupun aktiviti-aktiviti untuk anak-anak zaman sekarang ni kita kena ada paksa sikit. Betul. Kalau tak memang dia akan datang malas complacent dengan dunia dia lah. Kita kena serapkan kan. Kena serap lah. Kita kena serap. Kalau kita katakan dalam kejayaan ni Datuk kan, dia mesti ada cabaran, mesti ada pengorbanan tu Datuk ya. Jadinya sejujurnya untuk Datuk kan, apakah cabaran terbesar Datuk kata dalam menjadi seorang ayah yang Datuk lalui sepanjang tempoh kejaya dunia polis ni? Bagi saya cabaran terbesar yang saya rasalah saya hadapi bila kita terpaksa meninggalkan keluarga dalam tempoh yang lama. And then macam saya cakap tadi lah, bila kita kadang-kadang terlepas tarikh-tarikh ataupun hari-hari, momen-momen yang penting dalam hidup mereka. Itulah saya rasa salah satu cabaran yang paling besar lah sepanjang saya jadi pegawai polis lah.
Kita tak katakanlah ni kita secara teori lah kita katakan secara teorinya kalau anak-anak Datuk ni berminat nak jadi seorang polis Datuk, apakah saranan ataupun kata-kata yang Datuk ingin sampaikan? Saranan saya lah, nasihat saya supaya mereka kuatkan mental dan fizikal lah untuk menghadapi cabaran sebagai kejaya dalam sebagai seorang polis lah. Sebab sekarang ni pun kita tahulah dunia sekarang ni kan, masyarakat sekarang ni dia orang memandang tinggi jaya PDRM ni. Tapi macam saya cakap lah dengan media sosial sekarang ni kan, so cabaran-cabaran tu mungkin lebih berat untuk sebagai seorang polis untuk hadapi. So kena kuatkan mental dan fizikal lah. Okay Datuk, kalau kita katakan katakan terdapat banyak panggilan-panggilan lah, kita katakan nama-nama gelaran Datuk Okay. ada kat rumah yang panggil ayah, ada yang panggil daddy, bapa, abah dan sebagainya. Itu Ya. semua kata call sign jugalah Ya. untuk bapa-bapa di rumah ni. Ya. Jadi sebagai Datuk ni orang kata individu yang penting wataknya sebagai Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk. Apakah menjadi sumber keutamaan Datuk? Okay, kita katakan ada beza keluarga punya tanggungjawab dan tanggungjawab kepada negara. Kita kena pecah dua Datuk. Kenapa benda tu? Bagi saya, kita tak boleh buat pilihan antara dua ni. Bergantung pada keadaan. Contohnya, sudah tentulah saya rasanya keluarga kita ni lebih rapat dengan kita kan. Susah senang bersama. Tetapi bila tiba waktu ataupun keadaan yang melibatkan ketenteraman awam, keselamatan ataupun kecemasan, kita kena utamakan kita punya keselamatan lah dengan kita punya amanah dan tanggungjawab yang kita tanggung sebagai seorang pegawai polis, dan kita terpaksa tunaikan lah apa yang kita telah ikrarkan sebelum ni kan, sebelum kita join pasukan ni. So ianya bergantung pada keadaan dan situasi. Jadi Datuk kata walaupun apa yang berlaku, bagaimana tanggungjawab yang kita kena galas dan sebagainya, keluarga kita tak lupa Datuk. Betul? Keluarga kita tak lupa. Okay, keluarga tu penting. Jadi Datuk, tadi Datuk ada sentuh sikit pasal Gen Z saya dengar tadi, pasal Sokmed dan sebagainya Datuk kan. Okay. Jadi apakah pengajaran terbesar yang Datuk boleh bawa daripada pengalaman Datuk dalam dunia polis ni yang untuk diajar ke anak-anak muda zaman Gen Z sekarang Datuk? Okey, bagi saya apabila saya bertugas sebagai pegawai polis lah, apa yang saya nampak, kita perlu ada integriti, amanah dan tanggungjawab. Setiap tindakan yang kita lakukan ada akibatnya. Dan cerita pasal tanggungjawab tu, sebenarnya tanggungjawab pada contoh keluarga, masyarakat dan diri sendiri. Tanggungjawab pada diri sendiri pun penting sebenarnya. Kan? Dan sekarang ni macam generasi Gen Z sekarang ni lah, Gen Z sekarang ni, kita kena bertindak dan berfikir dengan kritis dan bertindak sesuatu tindakan yang kita nak ambil tu, kita kena fikir 2-3 kali. Ada benda-benda yang sekali kita ambil, akibat dia akan berpanjangan. Contohnya penyalahgunaan dadah lah. Kan? So kalau kita dah terjebak dalam dadah, saya rasa susah untuk kita berpatah balik. Dan dia punya akibatnya bukan setakat diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat secara umum. Jadi itu pesan daripada Gen Z di luar sana Ya. Apa-apa yang anda lakukan ada akibat dia. Ada Betul, akibat. Datuk. Jadi kena selalu kata berwaspada, kena berhati-hati dan Waspada. sebagainya. Betul. Betul. Okey Datuk, kita nak main satu, kita katakan segmen Datuk. Kita katakan soalan quick fire Datuk. Saya tanya, Datuk jawab. Boleh Datuk? Okay. Garang di pejabat atau garang di rumah? Garang pada tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Okey. Kan? Datuk lebih suka masak untuk anak-anak ataupun bawa mereka makan kat luar? Saya prefer bawa mereka makan kat luar lah. Sebab kita boleh spending more time lah kan. Quality time, betul. Okey. Dengan dia. Okey, ni Datuk kena fikir betul jawapan Datuk. Takut nanti tersalah cakap ni kan. Satu perkataan untuk gambarkan isteri Datuk. Penyabar lah. Penyabar. Okey. Okey, untuk nak perkataan yang boleh menggambarkan anak-anak Datuk. Keriangan, amusement. Okey. Andai kata kalau Datuk tak menjadi seorang anggota polis, apakah pekerjaan yang Datuk nak buat? Kalau bukan anggota polis saya rasa mungkin pendidik. Pendidik. Datuk ada memang ada side Datuk yang nak menjadi seorang pendidik Itulah yang kita nampak dulu pun waktu kita belajar dulu kan. Tak cita-cita, kalau tanya cita-cita kebanyakan macam tu je lah. Zaman kita dulu tak banyak orang kata peluang dan info kaitan dengan kejayaan-kejayaan ni. Apa yang kita nampak dulu, polis, askar,
guru itu je lah. Macam Datuk berminat ajar subjek apa tu? Sebenarnya saya sekolah menengah ni di sekolah agama. Oh, okey. Mungkin kalau pendidik pun mungkin ke arah subjek yang agama Islam punya subjek lah. Sebab tu satu lagi yang kita dapat Ya. hari ni daripada Datuk. Banyak yang kita dapat info daripada Datuk ini sebagai kita kata tadi Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur ni kan, sisi-sisi yang kita tak tahu. Mana kita biasa tengok macam kita rasa tadi macam polis je, garang. Kita tadi kan polis je tegas. Tapi sebenarnya banyak sisi-sisi Datuk yang kita tak ketahui Datuk kan, yang mungkin diketahui di kalangan rakan-rakan saja Datuk kan. Jadi kita berjaya kongsikan dengan penonton di luar sana. Okey, akhir sekali Datuk, boleh tak kita dapatkan ucapan Datuk lah, kita kata sebenar Hari Bapa ni selaku seorang Timbalan Ketua Polis yang memegang pangkat juga sebagai seorang ayah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa pada semua insan yang bergelar bapa. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjadi sebagai seorang pelindung dan wira kepada keluarga masing-masing. Dan semoga Hari Bapa dan tarikh keramat ini menjadi wadah untuk kita menghargai setiap jasa-jasa dan kasih sayang yang telah dicurahkan oleh insan yang bergelar bapa. Terima kasih. Jadi untuk penonton di luar sana, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Bapa kepada semua penonton di luar sana yang menyambut Hari Bapa pada baru ini. Jadi saya dan juga Datuk ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton di luar sana. Semoga kita bertemu di rancangan yang akan datang dan seterusnya. Assalamualaikum dan salam mesyuarat.